Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Fakri Yadi bin Hazi bernombor matriks 309367 akan membentangkan ibu berkaitan pembelajaran abad ke-21 yang dihasilkan oleh saya sendiri. Pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21 bukan sekadar belajar dari buku teks ataupun nota hitam sahaja. Ia merupakan satu perjalanan ilmu yang memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir secara bebas dan meluas, yang turut menjadikan mereka lebih kreatif dan belajar bekerjasama dalam sebuah pasukan. Kenapa kita perlu berubah ke PAK 21? Kerana dunia digital hari ini berkembang dengan sangat pantas dan pesat. Jadi, sistem pendidikan kita juga perlu selari supaya pelajar mampu berdepan dengan dunia yang kompleks ini. Dalam pendekatan ini, peranan guru berubah daripada penyampai maklumat kepada pembimbing ataupun fasilitator, manakala pelajar pula menjadi lebih aktif dalam mencari dan menghidup ilmu tersebut. Seterusnya, mari kita lihat komponen penting dalam PAK 21. Menurut model ASIE, pembelajaran ini menekankan tiga aspek utama, iaitu pengetahuan, perwatakan dan kompetensi. Ketiga-tiga aspek ini kemudian dipecahkan kepada elemen-elemen yang lebih kecil seperti penilaian atas sistem pembelajaran positif, perancangan yang rapi serta penekanan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan luas. Selain itu, aktiviti kooperatif dan kolaboratif amat penting untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing. Kita menggunakan kitaran analyze, strategize, implement dan evaluate untuk memastikan setiap rancangan pembelajaran dapat dilaksanakan dan dinilai keberkesanannya dengan baik. Salah satu kaedah popular dalam PAK 21 ialah flip classroom ataupun dalam bahasa Melayunya, kelas terbalik. Secara asasnya, ia membalikkan struktur tradisional. Sebelum kelas bermula ataupun pre-kelas, pelajar akan menonton video atau membaca nota terlebih dahulu di rumah. Apabila masuk ke dalam kelas, in class, masa yang ada digunakan sepenuhnya untuk aktiviti yang aktif seperti pembincangan dan penyelesaian masalah bersama guru. Menariknya, kaedah ini digunakan oleh dua guru kimia, Aaron Sams dan John Bergman, yang asalnya hanya mahu membantu pelajar yang tertinggal pelajaran. Kelebihan flip classroom ialah pelajar boleh mengulang bahan pembelajaran mengikut rentak mereka sendiri, dan guru mempunyai lebih masa untuk membantu pelajar yang memerlukan sokongan tambahan. Mengapa flip classroom sangat sesuai dengan aspirasi PAK 21 ini? Ini kerana ia sangat menekankan penggunaan teknologi dan pembelajaran sendiri. Apabila pelajar sudah memahami asas di rumah melalui video ataupun nota digital, mereka datang ke kelas dengan persediaan yang lebih mantap. Ini memberikan suasana kelas menjadi lebih kondusif, interaktif, di mana komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis dapat dipupuk secara semula jadi melalui virtual program. Di sini, guru benar-benar berfungsi sebagai pengubah cara yang memberikan bimbingan kepada setiap kumpulan. Teknologi adalah nadi kepada PAK 21 kerana ia memberikan fleksibiliti kepada pelajar untuk mengakses maklumat dengan lebih pantas dan bekerjasama secara digital. Terdapat 4 kategori platform yang sering digunakan, iaitu platform pembelajaran seperti Google Classroom dan Zoom untuk akses data dan quiz. Platform interaktif seperti Kahoot dan Quizzes untuk menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Platform kolaborasi seperti Canva, Google Docs dan juga Microsoft Teams untuk pelajar bekerjasama bersama-sama untuk menyiapkan tugasan. Platform produktiviti seperti Microsoft Word dan PowerPoint untuk membantu pengurusan kerja yang lebih teratur. Bagaimana teknologi ini disusun mengikut pasal flip classroom yang terbahagi kepada 3, iaitu sebelum kelas ataupun pre-kelas, guru menyediakan video atau quiz melalui YouTube ataupun Google Classroom supaya pelajar mendapat pengetahuan asas sebelum bermulanya kelas. Semasa kelas, in-class, teknologi seperti Mentimeter, Canva dan Google Docs digunakan untuk aktiviti berkumpulan secara interaktif. Selepas kelas, post-kelas, untuk memantapkan pemahaman, latihan pengukuhan dan refleksi dibuat menggunakan platform seperti Quizzes. Melalui data daripada sistem-sistem ini, guru dapat menilai tahap penguasaan setiap pelajar dengan lebih tepat dan tersusun. Kita teruskan dengan teori konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahawa pengetahuan dibina secara aktif bagi pelajar melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan sekitar. Dua topik utama di dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky.
PIG menekankan bahawa pelajar bukan sekadar menerima ilmu yang pasif, tetapi mereka membawa kemenangan sendiri melalui proses asimilasi dan akomodasi. Manakala Vygotsky telah memperkenalkan konsep zone of possible development ataupun ZED, di mana peranan interaksi sosial dan bantuan daripada rakan sebaya ataupun guru sangat penting dalam bantu pelajar menguasai kemahiran bahasa. Muka surat seterusnya pula menerangkan 6 prinsip utama di dalam konstruktivisme. Pertama, pengajaran proaktif dan berpusat pada pelajar, di mana murid aktif menggunakan ilmu, manakala guru bertindak sebagai fasilitator. Seterusnya, pembinaan pengetahuan sosial dan pembelajaran bermakna, menekankan kombinasi serta berkaitan ilmu baru dengan pengalaman yang sedia ada. Akhir sekali, pelajar digalakkan membuat refleksi sendiri untuk mengukuhkan kefahaman dan melalui konsepsi kontekstual. Pembelajaran dihubungkan dengan simulasi dengan cerita. Secara keseluruhannya, perkataan ini memastikan pelajar bukan sekadar menghafal tetapi benar-benar memahami apa yang mereka pelajari dan juga mereka mampu mengaplikasikan ilmu mereka tersebut. Akhir sekali, kita akan bergerak ke kaitan antara konstruktivisme dan flipped classroom melalui 6 aspek utama. Pertama, kedua-duanya menyokong pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan pendiri, di mana pelajar membina pengetahuan mereka tempoh mereka sendiri sebelum kelas bermula. Kedua, ia menggalakkan pembelajaran kolaboratif dan aktif melalui aktiviti berkumpulan, simulasi dan projek semasa di dalam kelas. Akhir sekali, peranan guru sebagai fasilitator amat penting untuk membimbing pelajar, manakala fasa selepas kelas memfokuskan kepada refleksi pembelajaran untuk mengukuhkan kefahaman secara ringkas. Flipped classroom adalah kaedah praktikal untuk melaksanakan prinsip konstruktivisme dalam bilik belajar modern. Seterusnya, ia juga merupakan salah satu kaedah yang sangat penting dalam PhD DP1.